Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan video Api Pemalu Close Round. Function ke tak function? Nah, yang mana berkojo selamat berkojo. Yang mana tak berkojo selamat tak berkojo. Kita sema-sema santai malam ni. Hari ni berapa bulan? Berapa bulan jap? 7 hari bulan 5 2026. Dan saja yo. Malam ni tak ada main gitar. Malam ni ada nak cerita ke korang yang dia nak buat live ni menggunakan sound card. Sound card ni apa yang special lah, dia ada background muzik ataupun background latar kan. Dengar tak tu? Pak, ada golak. Lepas tu ada voice over lah. Voice over ni contoh kita play muzik, bila kita cakap muzik tu akan slow down sendiri. Tak payahlah kita nak control je punya volume. Function ke tak function? Anda bersama dengan video Pemalu Skill Surround. Dia dah lama dah boleh Bondo Allah ni yang panggil sound card ni ataupun audio ni lah, macam apa ni? Dia control ni, control muzik, control suara kita. Dia ada macam-macam bunyi. Awesome. Adanya ada tepuk tangan, lepas tu ada orang golak, lepas tu ada ni ada cium-cium pula. Ya bukan tu dia nak share kan, dia nak ceritakan besok 8 bulan 5 2026 dan 9 lusa tu 9 bulan 5 2026 adanya ISMG. Apa itu ISMG? International Scooterian 2026 di mana? Di ni. Dia harapannya ada komputer ni. Dekat Terengganu, Dataran Syah Bandar, Terengganu Darul Iman. Jadi kepada peminat-peminat skuter amnya, peminat apa ni, motosikal ataupun bukan skuter pun boleh hadir turut memeriahkan dekat Dataran Syah Bandar, Terengganu Darul Iman pada 8 dan 9 hari bulan 5 2026. Rosli sekata, wakata. Abang Rosli sekata, abang besok mari dah ke ISMG. Abang Rosli sekarang dah ada 2 orang. Abang Rosli sekata dan Abang Rosli wakata. Abang Rosli wakata je PD. Ya nampak Abang Rosli sekata kita je sibuk. Jadi mungkin dia tak dapat hadir lah kot besok 8 dan 9 hari bulan 5 2026. Jap, apa yang best saya sound card ni dia nak ceritakan. Dia dah boleh lama. Dulu pun dia selalu buat live. Sound card ni dia boleh masuk background muzik, boleh ada muzik ataupun sound background, ataupun contoh macamnya aku dengar apa ada golak kan. Awesome. Betul. Ada tepuk tangan kan. Ni dia panggil sound card lah nak buat live. Lepas tu kita nak masukkan muzik pun boleh. Contoh dia nak buat lagu ISMG apa ni, SOCM, Esme Owner Club Malaysia tak relax. Esme Owner Club Malaysia ni semua jam minggu bilo dengar so macam tak relax pula, asyik rahat ya kan. Tapi function lah kan. Yang mana ada kesempatan, ada diberi kesihatan, diberikan ruang dan waktu boleh join kan. Join SOCM ni, pergi je kalau ada masa, ada kesihatan, ada wang ringgit, ada rezeki, boleh join. Kalau yang tak ada masa, ada motor tapi masa tak ada masa tapi motor tak ada motor duit pula tak ada kan. Jadi kita tu konolah ada 3 perkara tu, barulah boleh kita pergi ride kan. Lagi satu, ada motor bini pula tak kasih ride. Ya, anda bersama dengan David Malu Sekarang jom kita dengarkan lagu apa ni yang dia buat lah, baru dia buat hari ni. SOCM tak relax, SOCM ke ISMG International Scooterian Mega Gathering di Terengganu, Dataran Syah Bandar, Terengganu Darul Iman, bertempat di Dataran Syah Bandar, Terengganu Darul Iman pada 9 Mei 2026 ataupun 8 besok hari Jumaat dan 9 Mei 2026. Anda bersama dengan Pemalu Sekarang dengarkan lagu daripada dia buat sendiri lagu ni. Dia main bedal kan. ISMG SOCM tak relax passion. SOCM tak relax ke ISMG International Scooterian Mega Gathering 4.0 Ganu Kito Here and ever Jo macam mana bila kita pakai sound card ni, bila ada main muzik dia akan slow down lah dekat background. Dia
sabar. Macam Dan cakap kan, dia slow kan. Ya, anda bersama dengan Budi Pemalu. Sekarang kita nak try soundcard ni. Gathering up and point kosong dan kita bigger than ever, stronger than before. This is our time, this is our right. SOCM tak relate ke ISMG International. Superior Mega Gathering up and point kosong Garu kita lebih besar dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah Tadi pun dia dah try apa ni? Dah try. kita Terengganu Malaysia. Dia dah try apa? Kabel baru sampai dan connectkan dekat soundcard ni. Ya, malam ni kita sembang-sembang santai lah. Sebab apa? Eden sekian lama dan dah body soundcard ni baru hari ni ataupun tahun ni lah ataupun bulan ni kot dan baru aktif lah menggunakan soundcard ni. Dulu dan aktif juga buat live menggunakan soundcard tapi dekat rumah biru. Tapi sekarang ni handset yang latest ni dia tak ada jack 3.5 tu dah. Macam handset dan sekarang pun dah tak ada jack 3.5 tu. Jadi dia ada kena beli satu adapter, pakai type C punya adapter dan kena dekat handset dan yang ada type C. Jadi bolehlah dia buat live ni. Jadi kita santai lah. Yang mana baru sampai? Kita berikan tepukan. Dia boleh masuk lagu, ada background music, ada golak-golak, ada cium-cium muah-muah pada, ada bunyi gagak. Ni fungsi soundcard kalau kita nak buat live. Selain daripada kita boleh cucuk ke gitar, kita boleh ada sound music background. Macam ni sekarang ni kalau kau dengar lagu yang dia pasang ni, dia sekarang ni lagu background. Lagu background ni bila kita buat live, kita cucukkan lagu dekat kita punya soundcard ni dan lagu tu akan udara sekali dengan kita punya live. Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam. Daniel Azhan ni anak buah. Daniel Azhan anak buah. Sihat tak? Anak kau sihat tak? Daniel Azhan. Gayo balik mana? Waalaikumsalam ni Daniel Azhan anak buah Dan. Yang Dani yang buat pengetahuan korang, 8 dan 9 ni adalah hari International Scooter Mega Gathering di Kuala Terengganu ataupun di dataran Syahbandar Terengganu. Korang boleh hadir bersama-sama dengan grup-grup motosikal korang, sama ada skuter ke, bukan skuter ke, motor Cina ke, motor Taiwan ke, motor Jepun ke, motor apa sekalipun. Kita ni dalam apa kata, dalam industri pemotoran Malaysia memeriahkan suasana International Scooterin Mega Gathering di Kuala Terengganu, insyaAllah bermula besok 8 hari bulan 5 2026 dan 9 hari bulan 5 2026. Bertempat di dataran Syahbandar Kuala Terengganu, dataran Syahbandar Terengganu Darul Iman. Yang mana berkojo, selamat berkojo. Dan sebenarnya ada nak try menggunakan soundcard ni mic ni. Dia soundcard ni satu set. Alhamdulillah sihat Daniel Azhan. Assalamualaikum Apit Pemalu. Selamat malam Madam Zakiah Badli. Ya Madam Zakiah Badli. Rakan apa ni? Rakan online ni. Dah besar anaknya. Daniel Azhar dah besar dah anak buah dan punya anak. Daniel Azhar ni masa dan dulu masa dating dengan Jijah dulu, dia lah teman dan pergi dating, pergi KLIA, pergi mana lagi, macam-macam tompek dan pergi dan bawa anak buah ni dan dating dengan Jijah dulu masa sebelum kahwin lah. Ya, anda bersama dengan Pembantu Askar yang mana datang ni, kita berikan tepukan dan gelak tawa. Yo, ada nak try buat pengetahuan korang, ada buat DJ ni sebenarnya dah lama. Sejak 2009, 2008, 2009 lah, lebih kurang penghujung 2008 antara 2009. Dan jadi DJ, dia panggil DJ M, Muncak FM. Tapi dulu, zaman dulu kita orang pakai streaming. Bila pakai streaming buat DJ ni, dia kelemahan dia satu yo, dia kena panah kilat. Bila PC kita on 2 minggu, kita on sebulan, kebarangkalian ataupun chances tinggi untuk kita punya PC tu kena panah potek tu tinggi. Jadi sekarang ni dah tak pakai dah streaming. Sebab apa? Kita dah pakai dia panggil fiber optik lah. Streaming ni dia
asaskan Cooper ataupun tembaga punya dawai apa ni? Bukan dawai lah, apa kata? Wayar tembaga. Jadi wayar tembaga ni dia adalah tembaga ni adalah 99.9% bendalai yang efisien lah maksud jadi bila gunakan tembaga, kilat ni dia benda yang listrik lah, yang berunsurkan arus, dia akan mengalir di tembaga. Apabila sekarang ni Unify ataupun fiber optik dia tidak menggunakan unsur tembaga tu, dia tidak menerima kilat lah untuk mengalirkan ke bumi. Untuk grounding tu dia tak mengalir. Jadi fiber optik ni ataupun yang contoh macam Unify pakai sekarang ni menggunakan fiber optik, dia tidak kena kilat. Dulu masa buat DJ dulu kita on ni PC 2 minggu, 3 minggu, sebulan, macam tu lah untuk kita running kita punya radio online Malaysia. Lembut dulu radio online Malaysia, ramai rakan-rakan radio online Malaysia daripada Selayang, Ferdi, lepas tu daripada Amboi FM, daripada macam-macam lah, daripada lupa dah, banyak dah lupa. Jazariah Jamal tu daripada Selayang FM, macam-macam dulu ada radio online kawan-kawan kan. Meriah ya, insyaAllah. Anda bersama dan Malu Skosron. Kita semang-semang santai. Dan pun hari ni petang tadi dan dah ke udara dengan menggunakan gitar, dan dah connect dekat sound card ni, dan dah elok domam kau DJ mana gaskah. Belum lagi nampak macam rasa badan tu macam tak sedap. Tadi dah makan ubat batuk macam mengantuk lagi, tapi macam masih badan pun masih macam dodau, ataupun orang kata apa, badan masih lagi tak berapa nak cantik lah. Sampel DJ pakai kain polekat. Madam Zakiah Badli, ini namanya DJ M kain polekat. Ya, yang mana datang? Yang mana datang kita berikan tepukan. Ya, anda bersama dan video Malu Pi Ganu elok sihat Pit Aki. Ya, ustaz kita Imam Zaki dua kita. Pi Ganu elok sihat tak boleh bang. InsyaAllah dan tak pergi. Sebab apa dan dah mula kojo. Yang satu ni pertama, yang kedua bini dia tak bagi pergi. Dia nak hati tu nak pergi tapi bini tak bagi pergi. Jadi Eden pun tak berapa nak sihat ni pun, dan fikir pun well baiklah dan recovery ataupun duduk rumah lah untuk dia punya badan apa ni fully recovery daripada demam virus ni. Ni demam virus demam virus ni agak apa kata agak apa kata macam dia tak macam demam biasa. Demam biasa ni macam kita nak tidur macam demam virus ni kita boleh bangun, cuma badan kita ni macam dodau, macam apa ni, macam nak air, nak apa kan, macam nak kata batuk, tak ada batuk tapi kadang ada batuk. Ada pernah polik demam virus. Doktor kau demam virus, cuma Dan ni dah lebih 5 hari virus tu tak bahaya. Macam anak Dan, dia masih lagi dalam hari yang nak masuk hari keempat besok, dia bahayalah. Sebab apa? Dia takut denggi ataupun sebagainya lah. Macam itulah apa yang Dr. Kobar lah. Madam Zakiah Badli minum air kelapa. Beres Pit, semoga sihat seperti biasa. Aki, Imam Zaki kita, Zaki Kuantan XO6 ataupun SMAC Honor Pahang. Poi SMG Pit elok lah tu Rem NS Ramli Abang Ramli. Jangan bang, bini dan garang bang. Abang Ramli kita. Siapa yang nak pergi tu, pergi lah. Yang mana naik skuter ko, tak kira apa jenis skuter ko, tak kira apa jenis motosikal, tak kira apa jenis kenderaan ataupun apa ni jentera yang kau ada. Ada orang tanya Dan apa jentera yang terbaik untuk kita pergi ride ataupun pergi touring ni bang. Orang sekarang ni faham maksud touring kau tak ada pun tak pasti. Touring ni kembara ni bagi Dan kita apa motor yang kita ada motor Cina, kita pakai motor Cina. Ada selain skuter, pakailah skuter. Selain skuter ada C70, pakailah Honda C70. Jadi apa jentera yang kita ada itulah itu adalah jentera yang terbaik untuk kita mula kita punya aktiviti kembara ataupun touring kita. Touring ni tak semestinya laju, perlahan pun boleh touring. Nak laju apatah lagi boleh jadi kalau kita beli motor laju boleh bawa perlahan, kalau kita beli motor perlahan tak boleh bawa laju. Ya, ada bersama dengan video baru Skills Round. Ya, berikan tepukan yang mana hadir ni dia saja sebab apa
dia ada buat lagu untuk pihak SOCM. Ini ikut pengetahuan korang, dia bukan admin ya. Dia ni bukan admin SOCM ko, admin WSO ko, bukan. Ataupun admin kelab pemotoran ko, bukan. Dia ni macam syok-syok sendiri lah. And then dilantik macam nak kata sukarela tu pun taklah, secara paksa pun ya jugalah. Dan macam orang kata bukan admin lah, dia bukan admin, dan cuma mengisi kapasiti ataupun mengisi ruang ataupun mengisi apa ni yang kata kekosongan yang ada bagi menceriakan setiap grup-grup yang ada lah. Ya, sedikit promosi je. InsyaAllah 8 dan 9 besok, 8 dan 9 hari bulan, lusa Sabtu 5 2026 adanya ISMG di Terengganu, iaitu International Scooterian Mega Gathering di Terengganu, di Dataran Syabana. Jadi kalau korang nak bersama dengan guru korang ataupun nak bersama-sama dengan SOCM, Esme Owner Club Malaysia, mereka akan ada buat sesi bergambar di Jabatan Drawbridge atau Jabatan Angkat pada pukul 10. Jom tengok balik pada pukul apa? Pada pukul 11 pagi di Jabatan Drawbridge. Apin, mana gambar kita kat Lumun Wefi tu? Harus tu siapa ni? Admin Soldier siapa ni? Admin Soldier dia tak kenal lah. 11 Remen S dia bang Ray pukul 11 bersama SOCM di dataran Drawbridge. Ya, siapa ada soalan boleh ajukan ke ruang komen. Dan tak dapat nak apa ni lah, nak baca korang punya komen ada laju, korang kena komen repeat boleh lah. Kalau dia tak nampak korang punya komen, korang repeat boleh. Jenuh cari dalam WhatsApp tak jumpa. Admin Soldier, abang nama siapa bang? Kat mana bang? Abang pakai baju apa? Nanti dia cari. Nanti dia cari. Korang apa ni, golak dah. Ya, yang mana baru sampai ni? Lepas tu bagi golak. Yang mana baru sampai ni kita bagi tepukan. Kita berita langsung ni kalau ada soalan. Hari NKX Hairi NKX NKX tu apa bang? Dia rasa macam kita orang punya masa pergi TIDM Lumut tu, NKX ni pun turut hadir support SOCM. Terima kasih kepada kumpulan-kumpulan support SOCM, Esme Owner Club Malaysia, ke TIDM tempoh hari, ke KD Mahawangsa. Alhamdulillah kita dah selamat sampai, selamat balik. Admin Soldier Harry nanti dia cari bang, InsyaAllah. Tapi abang kena bagi hint sikit lah. Norton Klang Esmek Brotherhood. Okey, Admin Soldier Norton Klang Esmek Brotherhood. NKX tu maksudnya Norton Klang apa tu ni, Norton Klang Esmek Brotherhood. Ya, siapa ada soalan boleh ajukan ke komen. Kalau Dan tak nampak korang punya soalan, korang kena repeat balik. Sebab apa? Aiden Mato ni tak pakai spam mato, satu hal. Satu tulisan Nokia Inset ni koci. Jadi kalau kau dengar background lagu ni, background lagu ni adalah lagu SOCM ke SOCM tak relax lah, maksudnya tak relax ni besok SOCM akan pergi ke ISMG ataupun International Scooterian Mega Gathering di Terengganu. Sebab apa tak relax? Sebab boleh dikatakan tiap-tiap minggu SOCM ni semenjak adanya presiden baru dan tak adanya presiden baru, Pak Yusri Ardi kita, mereka kerap right, tapi nampaknya tak relax lah. Macam tu lah maksudnya. Okey Pit, satu like. Longoh tangan saya. Aryan Iskandar, terima kasih lah. Ilahiullah. Kenapa lah korang bersusah payah untuk like ni. Dan pun tak mengharapkan like, tak mengharapkan dia baru withdraw berapa ringgit tadi. Bukan daripada sesi live dia. Untuk mengatakan korang dalam TikTok ni ada buat beberapa affiliate dan apa kata live lah. Kalau live kita akan dapat gift kan, tapi kalau affiliate kita akan dapat commission. Dan baru keluar tadi berapa ringgit, dapat pun 7 ringgit berapa lah, macam tu lah. Tapi jadilah boleh belanja bini nak makan kat RB apa semua. Boy KTM orang Palung. Ya, kita nak test sound card ni. Kalau korang perhatikan apa yang dia pakai ni sebenarnya adalah mikrofon satu set dengan sound card. Sound card ni kalau kita buat live, dia akan ada pelbagai bunyi background muzik ataupun muzik kita boleh masukkan dalam kita punya live. Macam contoh sekarang ni kalau dengar lagu tu kan, kalau kau dengar tak lagu tu, bila dia cakap lagu tu dia akan stop. Bila dan tak bercakap, lagu tu akan main lah. Macam tu. Tu dia panggil sound card. Kita ada sound card untuk kontrol tu semua. Tak pergi ganu kau pijal, tak pergi bang. Buat apa, pertama sekali bini tak kasih. Lepas tu badan pun baru nak recovery daripada domam. Buat apa, dan ke TIDM itu hari bersama SOCM Esme Owner Club Malaysia ke TIDM Lumut tu, dan badan pun dah domam tu. Nyanyi sikit Pit. Haram. Nak nyanyi lagu apa bang? Cepat
Nak nyanyi lagu apa? Okey, terimalah sebuah lagu daripada Dan. Lagu daripada SOCM tak relax. Tak adalah saja ya. Ya, sedikit pengungsian dan share dalam grup WhatsApp Admin Soljah support Apit. Admin Soljah, terima kasih abang Admin Soljah daripada NKX Northern Klang Esmek Brotherhood. Ya, berikan tepukan yang gemuruh. Ya, terima kasih abang-abang kita ini jumpa sahabat-sahabat kita ni Johnny supporter. Nyanyi sikit Pit. Oh, Pejal. Support Apit, support ya perbincangan tentang skuterian SMG poi Kopit. Maaf meng tak poi bang. Bini tak bagi dah tu boleh domam lah. Domam virus. Dan kalau domam virus sekarang ni anak Dan pula masih dalam proses recovery juga. Lain macam studio ni bang. Mak Display ni sebenarnya studio ni dah lama bang. Studio ni dan main DJ dulu memang dah ada dah. Studio ni dari satu. Ni bukan studio, dia macam tompet dan beg kojo lah. Kena sup ketam ni papit ya Boy KTM. Ya betul lah. Boy KTM tadi dan jumpa member dan bukas dekat klinik tadi pun dia kobar kena makan sup. Sup okeylah dan usahakan sikit sup potam. Sebab apa bagi kita ni selera ni. Dia selera tu ada cuma nak makan tu tak berapa nak apa? Orang kata tak ada nak makan bila kita makan macam tak nak habis pula lauk tu selera ada tapi itulah. Macam tak konong atau kak tu lah lauk tu kan. Nak kena makan KFC ke entahlah, dia pun tak pasti. Ya, sedikit pengusian Dan. Kalau kau perhatikan ni di studio ni bukan studio kan. Ni tempat PC Dan. PC Dan boleh lah consider sebagai studio. Dulu dia main DJ online, dah jadi DJM lah, DJ FM. Tapi dah zaman-zaman dulu bila kita pakai streaming ni pakai Cooper. Wayar Cooper ni bila ada kilat dia akan kono putih. Jadi komputer kita boleh rosak apa semua. Dulu kan kita pakai streaming yang wayar Cooper. Sekarang ni Unify ni dia menggunakan fiber optik. Jadi bila fiber optik dia kurang lah dia punya apa tu dia tak kono lah kilat tu kan. Jadi komputer kita nak jadikan server tu dia jadi tak kono kilat lah. Tu yang kebaikan optical apa ni fiber optik ni. Dia tak sama dengan streaming yang dulu tu. Dulu menggunakan wayar ataupun Cooper tembaga. Dia berbeza lah dengan wayar optik ni. Wayar optik ni dia bawa cahaya je, dia tak mengalirkan elektrik seperti kilat tu semua. Tak poin Terengganu ke Dan pedas banding tak pergi. Sedikit pengusian Dan di mana hari ni Dan try menggunakan sound card dan mana yang apa ni yang bersama dia malam ni kita berikan tepukan. Ya, sedikit perkongsian Dan yang mana yang boleh datang terberikan ciuman banding pedas. Yang mana pergi ke ISMG 2026 ni, International Skuterian Mega Gathering Terengganu ni. Semoga perjalanan anda selamat bersama ahli kumpulan ataupun bersama kumpulan masing-masing lah. Ada yang bersama SOCM, ada yang bersama macam ada seorang member dia tu daripada Matic School pun ada pergi. Adalah ramai lagi lah. Ada yang daripada NMAC Klang Valley, NMAC Klang Valley. Ada yang daripada apa ni, daripada apa tu, Entam NMAC Touring Adventure Malaysia pun ada pergi kan. Semoga selamat sampai. Tak pergi Terengganu ke Dan Pedas tak pergi bang. Terengganu tak pitch Chef Weh tak bang, tak turun. Chef Weh tak turun sebab apa? Pertama bini tak bagi, yang kedua badan Dan baru nak recovery daripada demam virus. Dan badan Dan kena virus bang, demam virus pula. Itu hari pergi TIDM sebenarnya demam dan makan 8 jam sekali, 2 biji Panadol dan 1 ubat otot dan buat batuk lah. Tapi ubat batuk swasta ni dia tak power macam ubat batuk kerajaan. Ubat batuk kerajaan kalau kita minum tak boleh nak buat ketol sebab ngantuk. Kalau ubat batuk swasta ni kita boleh lagi bawa kenderaan. Dia dos itu tak power lah, mungkin grade yang lain. Jadi bila dia minum ubat batuk kerajaan dia punya ngantuk 1 hari ngantuk. Tu nak katakan beza ubatan ni lah. Bermakna kerajaan kita pun dah bagi kita ni ubat yang terbaik sebenarnya. Kita punya ubat kerajaan ni tak dinafikan lah. Semua mahal-mahal. Macam dia moti rokok dulu pun ubat moti rokok pun mahal. Dia panggil ada nikotin lah. Nikotin ni sebenarnya dia dah moti rokok. Dia dah moti rokok lama dah. Dan alhamdulillah
dan berjaya lah. Berjaya saya dapat sijil lagi. Dan berhenti melalui program KKM lah. Tapi sebenarnya dan saja nak pergi tengok apa program KKM break tu, apa sesi yang dia orang bagi, apa yang dia dapat sekiranya dia join program KKM tu sebenarnya. Dan boleh berhenti sendiri, cuma dia nak register tu semua dan nak pergi apa yang pihak KKM buat dengan program berhenti isap rokok tu. Dia dah tahulah, memang bagus lah pihak KKM buat program tu supaya kita dapat berhenti merokok. Sedikit pengusian dan anda bersama dan malu yang mana buah hadir ni kita berikan tepukan dan ciuman. Ya, ada saja yang mana ada tak yang gerak ke ISMG ni besok ataupun awal pagi ni kok, awal pagi Khamis ni kok. Ini Khamis besok hari Jumaat kan, awal pagi Jumaat. Sebab dan dikabarkan besok hari Jumaat pagi tu ada orang gerak pukul 6.30. Dan ada yang gerak hari Sabtu pagi 9 bulan tu pun ada. Salam Pit Najib Lui. Waalaikumsalam. Ni Najib Lui ni macam konal lah. Ni macam partner Kojo dan dulu ni. Najib Lui. La ilaha illallah. Ni Abang Najib kita. Salam Pit yo Abang Najib. Lama tak dengar begitu Abang Najib Lui kita ni, orang kampung Se ni. Ya, anda bersama dengan video pemalu Haskell Sound. Kita berikan tepukan yang mana baru ada ni. Wow, ni dah level lain dah ni. Haji Lui tak bang ni, dia punya ni lah ada punya mood ataupun dan punya setup masa dia buat DJ tahun 2009 2008 penghujung tu pun dia nak buat setup ni lah sebenarnya. Cuma dia comeback lah. Dia comeback sebab apa? Setup ataupun dia pakai card apa ni? Video card ni, voice card ni. Apa ni? Dia dulu menggunakan jack 35, sekarang ni kita punya handset pakai type C dan kena beli adapter dan kena beli wayar baru dan comeback balik lah dengan apa setting-setting yang dia pernah ada dulu. Cuma dan dulu dia pakai OBS. Tahu tak OBS? OBS tu kita pakai kat PC. PC tu kita ada setup benda background kita punya live lah. Tapi duduk dalam store bawah tangga kau Bullsty Baby. Bukan bang, ini bukan bukan store. Siapa ni? Blusty Baby. Bukan. Najib baru tahu ada background DJ Handa Boto. Baru tahu ada background DJ Handa Boto. Najib Dwi. Yo, dulu dia jadi DJ bang tahun 2009. Tapi DJ radio online Malaysia. Kita orang ada satu community. Dalam satu community tu ada daripada Serayangan FM, ada daripada Gombak, ada Relax FM, ada Amboy FM macam DJ Ferdi, ada apa ni Jazariah Jamal tu daripada Serayangan FM, Jana Muncak FM, macam rumah ni pun dia DJ juga. Tapi kita orang banyak main lagu-lagu yang underground lah. Ada lagu underground, ada tu main lagu-lagu yang terkini pun ada macam. Dan banyak ni jalan terus dan setia doa kau berjaya luncur. Najib Lui ya, tak apa, dia doa sendiri. Najib Lui ya bang, insyaAllah semoga kita jumpa lagi bang Abang Najib Lui. Lama tak nampak Abang Najib Lui kita. Nampak sihat dah tu. Kalau dah boleh komen, dah boleh type tu sihat lah kan. Sikit pengusian dan yang mana baru hadir ni, kita berikan tepukan dan ciuman. Saja-saja dia pakai sound card ni. Dah lama dia beli sound card ni. Dulu headset mana ada type C. Sekarang ni dia ada 35 kita cucuk. Tapi sekarang ni headset baru dia pakai type C. Jadi dia tak boleh guna dah sound card ni. Sebab apa? Nak cucuk kat headset tu tak boleh. Sebab headset sekarang ni type C. Bila type C dia kena beli adapter lah. Dia baru beli adapter dalam minggu lepas. Minggu lepas dia beli adapter tu dah boleh connect dan join lah. Dan join ke handset dan try lah 2-3 hari ni. Dan try buat live menggunakan apa yang setup yang dia pernah ada dulu. Tapi dia boleh adapter baru, wayar baru. Dan semalam dia dah pagi tadi kot dia dah connect dengan gitar, dah boleh try main okey. Dan hari ni dan malam ni dan try lah untuk apa ni berlintah langsung bersama korang. So sedikit pengusian dan InsyaAllah besok 8 dan 9 hari bulan 5 2026 adanya ISMG International Skuterian Mega Gathering di Kuala Terengganu. Kalau korang nak pergi dengan guru-guru korang pun boleh. Kalau nak bersama-sama dengan SOCM pun boleh. Ataupun nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ataupun korang dalam perjalanan baru jumpa, baru kona, baru tegur sapo, nak gerak sekali pun boleh. Jumpa di ISMG International Skuterian Mega Gathering. Tapi dia tak pergilah. Dia tak pergi, adalah sahabat-sahabat dan yang pergi dan cuma
dan tengoklah apa yang dia update. Kalau dan cuba post dan try post lah dekat dan punya apa ni platform, apa yang dia boleh post lah. Ada post itu untuk berkongsi apa ni yang kata event ataupun dia punya acara-acara tu lah. Sedikit perkongsian anda bersama dengan dia Pemalu Askeson. Inilah dia. Kita berikan tepukan yang mana berdatang dan ciuman. Ya, sedikit perkongsian dan ni buat ni menggunakan soundcard lah. Soundcard ni adalah satu device di mana kita nak buat live ataupun kita nak ada satu background muzik ataupun sound muzik. Macam contoh kalau kau dengar sekarang ni kan ada bunyi latar belakang muzik, nampak ni? Ni nampak. Lagu tu kan kalau kau dengar lagu tu adalah lagu background muzik yang dimasukkan dalam soundcard ni, dan soundcard ni akan masuk ke dalam handset dan korang dengar lagu tu. Dan kedua, soundcard ni dia ada macam tepuk mana, macam ni gelak, macam ni tepuk, macam ni dia greeting kan, lepas ni tu ada macam gagak-gagak. Ni adalah soundcard. Korang kena cari soundcard yang compatible dengan korang punya handset. Macam Dan dulu handset dia pakai jack 35, tapi handset yang terbaru sekarang menggunakan type C. Dia kena beli satu adapter type C dan connect dekat handset dan cakaplah kat video ni. Ni nak nyanyi pun boleh, dia ada echo, boleh control. Contoh ni, halo testing, dapat dia ada echo. Dia boleh menyanyi lah, dan boleh tukar voice suara, boleh tukar. Contoh ni apa? Ni suara suara siapa, nampak dengar, boleh tukar ni suara lelaki. Ni boleh tukar suara lain, nampak? Ni siapa ni? Ni suara ni Tesla Pit nyanyi Ramli Ram NS. Malay lah bang. Tapi biasa dan nyanyi dengan kita. Ni suara apa ni, lain kan. Dia testing 1 2 3. nak tuju lagu Pit Abi One Fly. Lagu apa bang? Pandai Apit nyanyi. Yo, dan Mona nyanyi boleh, tapi nak kata sodap tu tak boleh. Nami, pandai Apit nyanyi. Abang One Fly nak tuju lagu Pit, nak tuju lagu apa bang? Dan nak main gitar malam ni tak ada show lah sikit. Tak show sebab apa? Akan bising kan, marah lah jiran sebelah ni kan. Ni adalah percubaan Dan yang kali keberapa tah, dengan kali kedua kot untuk minggu ni, dan menggunakan soundcard ni. Ni kalau kau nak live nak apa, kau boleh consider cari satu soundcard. Kena faham soundcard ni dia mesti compatible dengan korang punya handset. Dan nak Pit nyanyi lagu nak tidur. Lagu nak tidur mana bang? Macam mana bang nak nyanyi lagu nak tidur pula? Abang One Fly kita. Dia tak pandai bang nak nyanyi, tanpa gitar lagi lah dia tak pandai. Biasa dia nyanyi lagu dengan gitar, walaupun sumbang, walaupun tak sedap, dia nyanyi. Janji dan nyanyi kan. Ya, sedikit perkongsian Dan. Besok insyaAllah 8 dan 9 hari bulan 5 2026 adanya hari ISMG ataupun International Scooterian Mega Gathering di Terengganu. Jadi kalau korang nak bersama-sama dengan mereka, ataupun contoh korang nak bersama dengan kumpulan korang, ataupun korang nak bersama dengan SOCM, Esme Owner Club Malaysia, korang ada skuter ke, korang tak ada skuter ke, korang boleh bersama-sama mereka memeriahkan sana event, dekat event sana. Jadi untuk pihak yang nak bersama dengan SOCM, besok SOCM pada 9 hari bulan, hari Sabtu, jam 11 pagi di Drawbridge, mereka akan ada satu sesi bergambar lah. Jadi kalau korang nak bergambar dengan sahabat-sahabat SOCM, boleh datang ke Drawbridge Jambatan Angkat jam 11 pagi di Terengganu. Steady Api Pemalu Nami, steady Wari Keypad Lock Interpin. Yo, Keypad Lock Interpin. Siapa ada soalan boleh ajukan ke ruang komen. Kalau anda nampak kau punya soalan, kau kena repeat balik. Kena sambal sebiji dulu ni, Abi One Fly. Yo bang. Dan pakai soundcard ni dah lama. Cuma dulu soundcard dia pakai jack 35. Handset lama dulu dia pakai jack 35 yang cucuk tu kan. Tapi sekarang ni handset yang terbaru dia pakai type C. Jadi dia tak ada lah guna soundcard ni. Sebab apa? Type C dengan yang soundcard yang lama dan ni dia tak compatible. Jadi baru ni dan boleh lah dia punya adapter tu yang type C dan connect, boleh pula pakai balik soundcard ni. Jadi dan comeback sajalah. Dulu 2009 2010 macam tu lah, dan ada buat DJ lah, dan ada buat DJ radio online Malaysia.
Dulu Soda DJ radio online Malaysia. Sebab apa? Kita ada kita punya komuniti sendiri. Kita ada kawan-kawan kita macam mana, ada kawan-kawan daripada Sarang FM, Gombak FM, Relay FM, Mamboy FM. Nyanyi sikit Pit Nina 73. Ni akak Nina kita pula. Nyanyi sikit. Nak nyanyi boleh tapi kita kena on lah dia punya echo tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terimalah sebuah lagu daripada Dan. Lagu apa nak nyanyi ni kan? Marah je kan semula kan. Tak nak lah kak nyanyi. Aduh, saja Kak Nina 73 kita. Cho. Abang Cho dengan kakak Cho. Daripada Ipoh Mali. Ya, sikit perkongsian Dan. Besok 8 dan 9 hari bulan 5 2026 korang boleh pergi ke Terengganu, iaitu adanya acara berlangsungnya ISMG ataupun International Scooterian Mega Gathering di Terengganu ataupun di dataran Shah Bandar. Jap tengok dataran Shah Bandar Terengganu. Jadi kalau korang nak bersama-sama dengan SOCM, boleh bersama mereka pada 9 hari bulan. Mereka akan buat sesi official bergambar di drawbridge ataupun jabatan angkat. Dan kalau korang nak bersama dengan kumpulan-kumpulan korang pun boleh. Kalau korang nak naik skuter pun boleh, tak nak naik skuter pun boleh, nak naik basikal petang lagi boleh, cuma lambat dah sampai kan. Pori Terengganu nak? Pori Terengganu tak, short for you. Dan ramai tak pergi bang, dia tak pergi. Dan ramai sahabat-sahabat dan daripada NMAX Klang Valley pun pergi. Ada daripada tu Scootmatic pun ada pergi. Ada yang daripada 9S Mesa. Dan ramai lagi sahabat-sahabat dan yang pergi. Cuma dia tak pergi lah. Sebab dia tak pergi sebab apa? Dan baru nak pertama sekali bini dia tak bagi. Dia tak takut bini, dia pendekar sebenarnya, tapi bini dia tak bagi, dia tak pergilah. Kedua, dan baru nak recovery daripada domam. Dia kena domam virus. Alah, tak ada maskot SMAC lah kot. Tak pergi Al Fazli. Nak dia kena approve korang punya komen ni. Tak apa yang ada soalan boleh ajukan ke orang komen. Alah, tak ada maskot SMAC lah. Kok tak pergi. Tak kisah abang. Jadi kita pergi, kita monitor dia berjauh pun boleh kan. Jadi kita happy right kita. Kita happy lah. Sama-sama happy. Tak pergi pun boleh happy sebenarnya. Kita tengok kawan kita seronok tengok kan. Sebab apa kita tak pergi? Sebab apa kita tak ada masa. Dari satu, mungkin kita tak ada duit, tak ada rezeki. Ketiga kemungkinan kesihatan kita. Itulah, kalau kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan rezeki wang ringgit, diberikan masa ruang waktu, kalau ada masa pergilah ride. Sebab apa ada yang tanya Dan, apa jentera yang terbaik? Kita nak pergi touring, nak pergi ride ni, bagi Dan jawapannya jentera apa yang kau ada. Kau ada C70, pergilah ride. Ada motor Cina, pergilah ride. Ali Fazli, moga kau sihat Pit. Ya bang, terima kasih bang. Nampak gaya macam dah sihat, tapi sebenarnya badan macam rasa macam tak sihat sebenarnya. Dia macam nak tidur sebab dia makan ubat government ni, ubat batuk government ni. Dia macam dia punya kick itu lain macam bang ubat batuk government ni. Sebab itulah kalau korang perasan tu dulu, orang-orang yang kaki ubat batuk ni dia suka cari ubat batuk daripada government. Sebab apa? Dia punya kick tu lain macam. Apa yang dia faham lah. Minum ketul sebotol Pit. Ali Fazli. Nyanyi sikit Pit. Ramli Muhammad Noh. Nak nyanyi lagu apa bang? Dia tak pandai nyanyi. Dia dah on lah ni. Mood nyanyi ni bergema-gema ni. Dia tak pandai nyanyi. Kalau dia nak menyanyikan, kena ada gitar. Kalau tak ada gitar, susah sikit lah dia nak nyanyi. Yang mana datang ni kita berikan tepukan. Dan cuman tajo ya. Sebab ni nak cerita korang ni malam ni dan online ataupun live TikTok ni menggunakan soundcard ni pula. Dulu dah lama dan dah ada soundcard ni. Cuma dulu headset lama je pakai jack 35. Headset terbaru ni je pakai type C. Jadi bila dalam minggu ni dia kena lah boleh satu adapter type C dan connect dengan soundcard ni, dia connect dengan headset dan jadi dia dah mula comeback lah masuk ketum campur ubat batuk Soda Pit Ali Fazli. Dia tak pernah buat bang. Dan air ketum dia tak minum. Tapi dia dulu pernah proses air ketum dululah. Tapi sekarang dia tak buat. Dia sebenarnya tak minum air ketum. Dia tak minum arak, dia tak minum air ketum. Tapi dan boleh tengoklah orang minum. Ya, sedikit perkongsian dan anda bersama dan malu seru-seru yang mana budatan ni berikan tepukan. Dan cuman nyanyi sikit Pit Ramli Muhammad Noh Malay bang. Ya, sedikit perkongsian dan di mana 8 dan 9 hari bulan 5 ni ada apa dekat Terengganu, adanya ISMG ataupun International Scooterian Mega Gathering 2026 kali ke-4 ataupun 4.0. Jadi korang
boleh pergi bersama-sama dengan grup korang ataupun dengan kumpulan-kumpulan korang, nak gerak solo pun boleh. Nak gerak solo pun boleh, nak ke ISMG Terengganu 4.0 tu. Jadi sekiranya kalau korang nak bersama dengan SOCM, SME Owner Club Malaysia, korang boleh bersama-sama dengan mereka pada 9 hari bulan di Jambatan Angkat Drawbridge pada jam 11 malam mereka ada sesi. Pada jam 11 pagi mereka ada sesi bergambar di Jambatan Drawbridge. Rosnawati Nasir, selamat malam Hafiz ya. Selamat malam Kak Lan kita, Kak Rosnawati. Abang Lan, Kak Lan kita. Nampak balik kampung naik kapal terbang ya. Kak Rosnawati kita balik pilah jam naik kapal terbang Kak. Ya, sedikit pengusian yang mana boleh datang ni kita berikan tepukan. Dan cuma ini adalah cobaan dan kali kedua menggunakan soundcard pada minggu ni lah. Soundcard ni kena faham Kalau kau nak main gitar boleh gunakan soundcard ni. Nak menyanyi pun boleh gunakan soundcard ni. Boleh ada pasal eko-eko Pak. Kau boleh dengar eko gema-gema tu. Halo, testing nyanyi. Tahu dia tak ada gema balik. Tapi turun tak Ganu 9 bulan ni Ramli Muhammad Noor tak bang. Dan tak berapa sihat dan bini ni pun tak bagi dan beri. Jadi dan hari Sabtu ni pun sebenarnya dan kojo pagi. Jadi dan tak apa hadir bersama sahabat-sahabat kita ataupun rakan-rakan pemotoran kita lah. Tapi kalau dan tak ada bukan bermakna event tu tak berjalan tak. Jadi kalau korang rasa nak meriahkan tanpa dia memboleh sebenarnya dia tak ada isu pun. Kawan-kawan ni sebenarnya kita memeriahkan suasana ni sama ada kita boleh menonton dari jauh pun boleh, kita hadir pun boleh. Kita seronok macam dan seronok tengok kawan-kawan kita pergi ride. Kawan-kawan kita pergi negeri orang apa semua seronok. Jadi kita sama-sama. Sebab kita ni kadang masuk tak sama. Ada motor masuk pula tak ada. Ada masuk motor lah tak ada. Ada motor duit lah tak ada. Ada duit kesihatan lah tak ada kan. Jadi kita kena ada tiga-tiga perkara tu. Diberikan masa, diberikan kesihatan dan diberikan kesempatan ruang waktu, barulah kita boleh pergi ride. Macam ni baru recovery nak elok daripada domam. Jadi dan tak dapat nak pergi dan bini dia tak bagi, bini dia garang. Tak adalah, dia memang badan tak sedap. Badan tak sedap. Itu hari pun dah pergi TDM, itu hari pun badan tak sedap. Gagah juga pergi sebab apa? Nak jumpa dengan kawan satu hal. Satu sebab nak berjalan tu lah. Nak berjalan. Okey, yang mana bawa hadir ni kita berikan tepukan. Dan cuman ya sedikit pengusian dan ke ISMG International Skuterian Mega Gathering Terengganu pada 8 dan 9 hari bulan 8 dan 9 hari bulan 5 2026. Di mana kalau korang nak pergi bersama kumpulan masing-masing silakan. Kalau jika korang nak bersama dengan SOCM, SME Owner Club Malaysia, boleh bersama-sama dengan SOCM pada 9 hari bulan jam 11 pagi di Drawbridge ataupun Jambatan Angkat Drawbridge Terengganu. Mereka akan ada sesi bergambar bersama-sama sahabat-sahabat. Tapi jika korang nak bersama-sama dengan sahabat SOCM yang lain pun turut ada. Contohnya macam SOC ni, SMEC Pahang, korang boleh pergi ni pukul 10 pagi Kuantan dekat Pekan, mereka gerak di Pekan. Lepas tu 10.30 pagi Temeloh Bentung Shell Prasing. Kau boleh tunggu situ juga dekat Shell Prasing 10.30 pagi bersama SOC ataupun rakan sahabat SMEC Pahang kita. Lepas tu pukul 11 review di R&R Parker. Lepas tu Luncon santai driver Zoho Luncon Luncon apa benda ni dia pun tak tahu nak sebut dia. Tempat event SMG pada pukul dijangka sampai pukul 2.30 petang. Macam tu. Lepas tu pusing-pusing minum-minum pukul 5. Lepas tu mereka review. Lepas tu balik-balik mereka ni banyak yang day ride. Ada yang bermalam pun ada. Macam Scootmatic tu bermalam. Bergerak. Besok pun ada hari kami. Ini hari kami kan. Besok hari Jumaat. Macam SMEC Melaka, SMEC Owner Melaka, dia gerak besok 6.30 pagi hari Jumaat 8 hari bulan. Macam member dan Imam Zaki tu WSO, dia gerak 4 pagi pada hari Sabtu 9 hari bulan 5 2026. Adalah sahabat-sahabat lainnya, lain pergerakannya, lain perancangannya, dan tujuan mereka sama. Mereka berkumpul ataupun datang ke ISMG International Skuterian Mega Gathering Terengganu 4.0 2026. Dan anda bersama dengan Malu Keseluruhan yang mana hadir ni kita berikan tepukan. Dan cuma ni ya sedikit pengusian. Dan kalau ada soalan boleh ajukan ke kolom komen. Kalau dia tak nampak soalan korang boleh repeat balik.
Dia nak nyanyi dia tak pandai, tapi korang boleh dengar lah lagu ni, lagu ISMG ni. Dia baru cipta malam ni tadi. Santai-santai lah kita dengar lagu ni. Dia panggil lagu SOCM Tak Relax. SOCM Tak Relax setiap minggu right. Setiap minggu right memang function lah. Function ke tak function, function. Lebih besar dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah masa kita, ini adalah tunggangan kita. Right as one, ISMG Terengganu Malaysia. ISMG Relax Skuter Respect Owners Club Malaysia. Tak relax, move on. Kita kat depan komputer. Kita dekat depan komputer. Ayo sahabat XOCM, warga XOCM turun ke ISMG. Tengah bergambar di drop range Jabatan Angkat Terengganu. Ataki sana dari chapter mana, rider lama atau rider baru, semua tetap keluarga besar XOCM. Riders One, ISMG Terengganu Malaysia. ISMG Terengganu Malaysia. ISMG Relax Skuter Respect Owners Club Malaysia. Tak relax, move on. Move on. Jom sama-sama meriahkan gathering kali ini. Erakan kembali silaturahim sesama ahli XOCM. Jumpa member-member lama, kenal rider baru, dan kembali fight brotherhood XOCM yang kita semua raja. Riders One, ISMG Terengganu Malaysia. ISMG Terengganu Malaysia. Ni saja lagu dia. Lagu ni yang kata Dembu Buai tadi. Lagu ISMG SOCM Tak Relax. Sedikit perkongsian dan anda bersama dengan Budi Pemalu. Sekilo surround yang mana berkojo selamat berkojo, yang mana doi nak tidur selamat tidur, yang mana tengah tidur selamat tidur. Di mana tuan-tuan dan puan, anda bersama dengan Budi Pemalu Sekilo Sound, di mana malam ni dan menggunakan satu device ataupun dipanggil soundcard lah. Soundcard ni apa fungsi dia? Macam contoh kau dengar tengah live dan sekarang ni, kau boleh dengar background muzik. Itu satu hal. Lagi satu, kau boleh dengar sound muzik ataupun contoh ni nampak. Ni tepuk tangan. Yang ni apa? Ini golak. Yang ni cium. Yang ni apa? Ini gagak kan. Dan macam-macam lagi lah. Jadi ni ada watt. Ni dipanggil soundcard. Kalau kau nak live, kau nak apa, kau boleh consider cari modalah ni, dan dia boleh sambung dengan gitar. Bila kau ada gitar, kau boleh sambung gitar. Jadi gitar kau tu akan dongar lah dekat dalam apa ni live kau tu jelas, nyata dan terang. Jadi tak adalah bunyi gitar tu dongar macam jauh-jauh, sayup-sayup, tak ada. Jadi inilah salah satu fungsi ataupun cara kita pakai soundcard untuk kita buat live streaming. Macam tu. Dan dah pakai bondolah ni dah lama, cuma baru-baru ni handset yang type C dan tak pakai. Sebab apa? Soundcard dia menggunakan jack 3.5. Jadi bila nak pakai handset yang latest ni type C, dan kena beli satu additional ataupun satu adapter type C dan connect dengan soundcard ni, dan connect dengan handset. Jadi dia dah boleh guna balik soundcard ni untuk buat secara langsung lah. Sedikit perkongsian dan anda bersama dengan video Pemadu Sekilo Sound, yang mana tengah tidur, tengah nak tidur, selamat nak tidur. Yang mana tengah kojo, selamat berkojo kan. Ada yang kojo shift malam kan. Ada yang kojo shift malam, ada yang besok kojo, ada yang besok dah ada yang cuti, apply cuti kan. Ada sebab apa, kalau hari Jumaat besok Pulau Pantai Timur, Terengganu, Kedah, mana lagi yang hari Jumaat cuti. Dulu Johor dah tadi, hari besok balik. Dulu Negeri ni ke Terengganu, dan dulu belajar kat Terengganu. Bila Terengganu hari Jumaat dengan Sabtu cuti, hari Ahad tu macam hari Isnin. Kedah dengan Sabtu pun sama. Jadi macam itulah sedikit perkongsian dan anda bersama dan video Pemalu, yang mana buah hadir ni kita berikan tepukan ancaman. Ya, kita
telah menggunakan sound card ni nampaknya berhasil, dan dah mula praktik kembali. Jadi hasilnya pun agak memuaskan lah. Oh, ni apa ni? Ni gelak-gelak yang ada gelak-gelak dia kan. Ya, sedikit pengusian dan anda bersama dan video pembalu. Ada pun tak nak buat live lama-lama. Kalau boleh tak nak lebih dari sejam. Sebab apa? Kalau lebih dari sejam dia tak boleh nak upload dekat TikTok. Jadi kalau buat live, kalau dia buat bawah sejam, dia consider okey lagi lah. Sebab dia tak payah edit apa semua, dan boleh letak kat TikTok boleh. Ya, sedikit pengusian dan anda bersama dan video pembalu. Askar Sound, terimalah lagu daripada apa ni, daripada Dan SOCM Tak Relax ISMG 2026 4.0 Terengganu Function Tak Function. Anda bersama dengan video Malu Askar Sound. Bye bye, semoga kita bertemu lagi. CM Tak Relax ke ISMG International Skutean Mega Gathering 4.0 Ganu Kito Here and ever stronger than before. This is our time, this is SOCM Tak Relax ke ISMG International. Song Ganu Kito bigger than ever, stronger than before. This is our time, this is our right. SOCM Tak Relax ke ISMG International Saturian Mega Gathering 4.0 Ganu Kito. Lebih besar dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah masa kita, ini adalah tunggangan kita. Right as one ISMG. SOCM turun ke ISMG. Muhammad Huzaidi. Ya, ya bang. Assalamualaikum Abang Afiq. Muhammad Huzaidi. Waalaikumsalam. Riders One ISMG Terengganu Malaysia. Terengganu Malaysia. Sama-sama meriahkan gathering kali ini, erakan kembali silaturahim sesama ahli. SOCM jumpa member lama, kenal rider baru dan kembali fight brotherhood. SOCM yang kita semua raja. Riders One ISMG Terengganu Malaysia. ISMG Terengganu Malaysia. Itulah dia sedikit pengusian dan berkenaan dengan lagu ISMG SOCM ke SMG 2026. Semoga kita bertemu lagi dan anda bersama dengan video Pemalu Askar Sound. Yang mana berdatang kita berikan tepukan dan ciuman. Semoga kita bertemu lagi dan anda bersama dengan video Pemalu Askar Sound. Yang mana berkojo selama berkojo, yang mana tak berkojo selama tak berkojo, yang mana besok on the way ke Terengganu ISMG 4.0 tu berhati-hati. Lusa pun sama, yang mana mereka gerak ke Terengganu tu berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, tunggang dengan selamat insyaAllah. Semoga kita bertemu lagi dan anda bersama dengan video Pemalu Askar Sound. Semoga kita bertemu lagi. Bye bye. Function ke tak function? Function SOCM Tak Relax ke ISMG 4.0 Terengganu. Function ke tak function? Function. Bye bye. Semoga kita bertemu lagi guys. Bye bye. Riders One ISMG Terengganu Malaysia. ISMG Terengganu Malaysia. ISMG Tani let's go down with my owners. Come Malaysia. Tak Relax move on.
anti-relaker I7G International Sectarian mega gathering of a point kosong Ganuki